rugi 56% setahun akibat tak konsisten. Disember 2024, harga emas RM409 per gram. Disember 2025, harga emas sekitar RM639 per gram. Kalau tuan-puan dah pun mulakan tabungan emas tahun lepas tapi berhenti menabung ataupun hanya menabung sekali sahaja, tuan-puan dah pun terlepas merasai keuntungan emas dengan kenaikan harga sekitar 56% dalam 1 tahun sahaja. Apa pengajaran yang kita boleh dapat dekat sini? Pertama, harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa panjang, harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna kenaikan harga emas sebenarnya sudah pun dijangka. Kedua, tuan-puan tak perlu tunggu waktu yang terbaik untuk beli emas. Sebab harga emas yang murah dah pun jadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun simpanan. Bermakna harga yang tuan-puan rasa mahal sekarang akan menjadi murah dalam masa 2 tahun akan datang. Jadi tak perlu risau tentang harga emas. Yang tuan-puan patut lebih risau jika gram simpanan emas tak bertambah. Tuan-puan boleh teruskan menabung serendah RM100 sahaja tanpa perlu lihat harga emas. Kerana apa yang tuan-puan buat hanyalah menukarkan duit kertas ke dalam bentuk duit logam. Bagi tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, boleh klik ni di bio saya untuk daftar secara percuma atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.